Hai, hari ini saya nak tunjukkan kepada anda bagaimanakah Lead Connector ataupun Kuasa Plus versi mobile yang anda boleh adakan dalam Android ataupun iOS phone anda. So, sekiranya anda dalam interface laptop ataupun desktop, so anda boleh pergi kepada bahagian nama dia Mobile App. Jadi kat sini anda akan dapat tahu download Lead Connector Mobile App. So, maksudnya Kuasa Plus itu jika tuan-puan pergi ke App Store ataupun Google Android, so tuan-puan boleh download di aplikasi store masing-masing. Alright, so tuan-puan boleh saja download di sini, tapi lebih mudah jika tuan-puan boleh terus direct search di store masing-masing. Alright, so apa yang tuan-puan boleh dapat dan juga tengok bila mana tuan-puan download connector. So pertama sekali adalah conversation, tuan-puan boleh nampak di bahagian sini. Tuan-puan juga boleh tengok appointment yang dah di-set dan nak di-set. Tuan-puan boleh tengok invoicing yang telah dikeluarkan dan tuan-puan nak create invoice baru. So, tuan-puan boleh juga tengok reputation management, Facebook dan juga review dan juga lead management. Lead yang masuk, tuan-puan boleh terus dapatkan details mereka dan juga contact mereka. Alright, so ini adalah overview secara ringkas. Untuk lebih lanjut, jom kita pergi ke lead connector di dalam phone. Alright, selamat datang ke Lead Connector, aplikasi yang anda sudah download daripada App Store dan juga Play Store anda. So, bila mana anda sudah buka Lead Connector anda, so anda perlu sign in menggunakan email dan juga password yang sama seperti mana akses Kuasa Plus anda. Jadi anda boleh login terlebih dahulu. Alright, so sekiranya anda sudah login, so ini adalah akses yang anda perlu belikan. So anda hanya tekan continue sahaja dan pilih akaun anda. Alright, so ini adalah paparan Lead Connector anda ataupun Kuasa Plus versi mobile. So tuan-puan boleh tengok di bahagian kiri ini, 3 barisan ini. So tuan-puan boleh pergi pada bahagian setting, boleh ubah appearance anda, boleh adjust untuk payment, language dan juga logout. Alright, so kat sini tuan-puan boleh tengok bahagian social planner. Kalau tuan-puan nak direct posting daripada Kuasa Plus melalui pelbagai platform, boleh dibuat. So kalau let's say tuan-tuan ada opportunity ataupun pipeline tuan-tuan nak tengok dalam pipeline itu dah berapa banyak dah masuk dan berapa dan siapakah leads-lead yang dah masuk. So tuan-puan boleh tengok di bahagian opportunity ini. So tuan-puan boleh pilih pipeline yang tuan-puan nak tengok. Seterusnya adalah bahagian invoice. So tuan-puan boleh direct create invoice dekat bahagian sini. Alright. Ataupun tuan-puan nak tengok invoice-invoice yang sebelum ni, tuan-puan boleh tengok melalui kita punya lead connector. Seterusnya adalah tuan-puan boleh tengok kepada insight. So sekiranya tuan-puan nak tengok bahagian berapa banyak leads yang ada, pipeline dan berapa, conversion, semuanya tuan-puan boleh tengok dalam lead connector untuk sales, untuk marketing, untuk sub account tuan-puan. So tuan-puan boleh tengok semua detail di bahagian insight. Seterusnya adalah bahagian reputation. So basically ini adalah bahagian Facebook dan juga Google sekiranya tuan-puan ingin melihat review-review yang ada. So tuan-puan boleh tengok di bahagian reputation. Seterusnya adalah produk. So sekiranya tuan-puan ada nak tambah produk dan juga lihat dan juga edit produk yang sedia ada, tuan-puan boleh sahaja adjust di sini seperti mana yang tuan-puan adjust dekat dalam desktop untuk Kuasa Plus. Seterusnya pula adalah dokumen dan juga kontrak. So sekiranya tuan-puan ada nak adjust tuan-puan punya dokumen dan juga template, tuan-puan boleh saja adjust di sini. Dan dengan hanya tekan button tambah dan tuan-puan boleh proceed kepada template, boleh edit dokumen dan kontrak di dalam ini. Dan tuan-puan boleh juga keluarkan quotation. Quotation, tuan-puan nak keluarkan quotation jika ada sebarang appointment, tuan-puan boleh create tambah customer, tuan-puan boleh pilih details mereka dan boleh keluarkan estimate kepada mereka ataupun quotation. Alright, dan last but not least adalah bahagian media library. So tuan-puan boleh upload gambar, video, GIF yang tuan-puan nak untuk later digunakan dalam desktop ataupun laptop nanti. Seterusnya tuan-puan, kita boleh pergi pada bahagian bawah ni pula. So ini adalah notification yang masuk. So tuan-puan akan nampak semua notification yang berkaitan untuk bahagian SMS, WhatsApp dan sebagainya. So ini pula adalah conversation yang ongoing yang tuan-puan boleh filter. Jika tuan-puan nak tengok yang latest sahaja, yang baru sahaja, tuan-puan nak tengok yang diassignkan pada specific team anda,
last message-nya siapa, jenis apa dan juga channel apa. So, tuan-puan boleh filter dekat sini tuan-puan. Seterusnya ada bahagian ini yang kalau tuan-puan nak terima bayaran payment direct daripada customer ataupun prospek anda. So tuan-puan boleh letakkan harga contohnya RM20. So tuan-puan boleh terus tekan dan tuan-puan boleh terus add customer sekiranya ada customer details itu. Jika tidak tuan-puan boleh terus bayar. Jika kalau ada diskaun dikenakan boleh letak. Kalau tak boleh terus choose payment method. Dan kat sini tuan-puan boleh pilih. Mereka ni nak bayar by cash ke? Dan jika ya, berapa? So tuan-puan boleh letak dan tuan-puan boleh terus submit dan menandakan mereka ni dah bayar by cash. Ataupun jika mereka ni kita dah ada masukkan details card untuk certain customer anda, so kita boleh terus deduct daripada mereka. Dan juga manual. So manual ni boleh pilih cash, card, check, bank transfer. So kita boleh juga masukkan kat sini. So ataupun let's say benda ni tuan-puan nak terus create quotation ataupun invoice juga boleh buat kat sini. So tapi let's say lah tuan-puan sudah ada produk-produk tuan-puan. So tuan-puan boleh pilih beberapa produk tuan-puan. So tuan-puan boleh add dan tuan-puan boleh pilih dan tuan-puan boleh add dan tuan-puan boleh terus check out seperti biasa di sini dan boleh tekan choose payment method. So tuan-puan boleh terus mengenakan ikut payment method yang tuan-tuan dan puan available. Power bukan? So basically inilah antara poin penting dalam lead connector. Dan last but not least juga adalah kalau tuan-puan nak tengok jadual tuan-puan. So kalender-kalender yang berkaitan. So tuan-puan nak tengok apakah appointment ke depan ataupun appointment yang dah lepas. So tuan-puan boleh tengok sahaja di bahagian kalender. Dan ini pula adalah bahagian details kontak. So sekiranya tuan-puan nak tengok tuan-puan punya details untuk you guys punya database, tuan-puan boleh juga tengok di bahagian sini. Right, so itu sahaja untuk bahagian lead connector. Semoga bermanfaat.